Hello guys. Assalamualaikum. Hari ini saya nak test all-in-one inverter 12 volt untuk pemasangan pada kenderaan bagi tujuan camping. Inverter sistem 12 volt ni sesuai kita gunakan dengan bateri SLA, AGM dan juga lithium iron phosphate, dan maksimum output power adalah 1500 watt dan untuk load bermotor adalah 1 horsepower. Inverter ni dipanggil sebagai all-in-one inverter sebab dekat dalam ni dah ada semua komponen-komponen penting untuk sistem kuasa solar. Yang pertama adalah tentulah inverter. Inverter ni adalah peralatan yang biasa kita gunakan untuk invert power daripada bateri DC kepada AC 230 volt. Yang kedua, dekat dalam ni dah ada solar charge controller jenis MPPT atau biasa kita bagi sebagai MPPT solar charge controller. Yang kedua, dekat dalam ni juga ada AC charger untuk kita charge bateri nanti. Dan lagi satu komponen yang penting adalah ATS ataupun auto transfer switch untuk transfer power daripada AC kepada power daripada bateri. Ini adalah inverter yang sama yang biasa digunakan untuk pemasangan solar off-grid dekat rumah kebun. Bezanya, selalu kita gunakan sistem 24 volt ataupun 48 volt, tapi yang ni sistem 12 volt. Memang sangat-sangat sesuai kalau kita pasang pada kenderaan, yang mana kita akan combine charging daripada solar dan juga daripada alternator menggunakan DC to DC charger. Bila kita gunakan all-in-one inverter ni tuan-tuan, pemasangan pun akan jadi lebih mudah. Dekat bawah ni adalah terminal untuk sambungan kepada bateri, positif dan juga negatif. Yang ni adalah untuk sambungan kepada solar panel, positif dan juga negatif. Dan bahagian ni pula tuan-tuan adalah sambungan bahagian AC. Kita ada AC input dan juga AC output. AC input ni power daripada TMB ataupun power daripada generator. Maksudnya bila kita dah pasang inverter ni dekat kenderaan nanti, kalau kita bawa generator, kita boleh gunakan generator untuk charge kita punya bateri dan untuk power up kita punya peralatan elektrik. Yang ni pula bahagian AC output, sama ada kita nak sambungkan kepada DB. Biasanya kalau untuk rumah kebun kita akan sambungkan kepada DB, tapi untuk camping ataupun pemasangan pada kenderaan ni, mungkin kita buat lebih mudah, kita akan sambung kepada SSO ataupun socket outlet. Itu saja sambungan yang kita perlu buat tuan-tuan. Lebih mudah berbanding kita gunakan charge controller berasingan dan juga inverter berasingan. Lagi satu kelebihan all-in-one inverter ni tuan-tuan berbanding dengan sistem yang berasingan tadi adalah dari segi kos. Sebagai contoh, yang ni inverter 1500 watt dan harga cuma 1000 lebih dan ni all-in-one. Dan kalau kita bandingkan dengan inverter daripada SRNE juga, inverter 1000 watt, harga pun dah dekat 1000. Yang ni all-in-one, harga 1000 lebih. Yang kedua tuan-tuan, untuk MPPT solar charge controller, yang ni maksimum 60 dan kalau tuan-tuan tengok harga MPPT solar charge controller yang berkualiti, mungkin dah daripada SRNE pun harga dah RM600. Dan masuk pula kalau charger, kalau kita nak charge daripada AC power, charger untuk 40 harga lebih kurang 400 hingga RM500. Dan ATS berasingan besar, harga pun dekat RM200. Jadi kalau kita tengok pada perbandingan ni tuan-tuan, dari segi kos, all-in-one inverter ni adalah lebih murah dan lagi satu mudah kita nak buat sambungan. Kalau sistem berasingan, kita ada sambungan kabel antara MPPT solar charge controller dengan bateri, kemudian dengan inverter. Yang ni semuanya dah ada tuan-tuan. Satu saja kabel, DC kabel untuk pergi ke bateri. Selain itu kabel solar dan AC input dan juga AC output. Itu saja tuan-tuan. Bukan saja kos lebih murah, tapi jimat dari segi cabling. Saya akan sambungkan bahagian AC output ni sebab saya nak gunakan inverter ni untuk masak nasi menggunakan rice cooker. Ada seorang dia bagi pendapat, dia kata kalau camping ni tak payahlah nak bawa rice cooker, bagai apa semua. Tapi bagi saya benda tu convenient, memudahkan, tak rugi pun kita bawa sebenarnya. Kadang-kadang ada orang dia kata, itu bukan camping, itu dah glamping. Dia sebenarnya tak ada satu guideline pun yang katakan ini camping, yang ni glamping. Dia tak ada pun, dia sama je tuan-tuan. Apa yang kita rasa kita nak bawa, kita bawa aja. Kalau kita betul nak rasa macam wild nature,
kita masak gunakan kayu api, masak dalam buluh, jangan gunakan periuk. Okey. Dia tak ada satu garis panduan pun yang kata yang ni camping, yang ni glamping. Tak ada, dia tak ada guideline. So ikut suka apa tuan-tuan nak bawa. Yang penting mudah. Okey, AC output dah siap pasang. Untuk hari ni kita tak ada AC input. Dan sebenarnya untuk bahagian earding ni, dia dekat sini ada satu saja. Jadi saya tumpang pada bahagian AC input dan sebenarnya dia ada sambungan bahagian AC input dan AC output ni untuk earding. Jadi tak ada masalah kita tumpang kat sini. Dan lagi pun kita memang tak ada earding pun. AC output saya dah sambung kepada soket ni untuk kita sambung kepada rice cooker nanti. Kemudian untuk bateri saya dah sambungkan kabel bateri positif dan juga negatif. Positif sebelah kiri dan negatif sebelah kanan. Dan antara sambungan bateri dengan inverter ni saya letak satu breaker berfungsi sebagai switch sahaja. Kemudian dekat bateri ada satu fuse 100 amp. Ini sebenarnya kabel yang selalu saya gunakan untuk testing. Dan sekarang ni untuk testing kita tak gunakan fuse dan juga breaker dengan rating yang sesuai. Ini hanya sekadar testing sahaja. Kita nak test untuk hidupkan kita punya rice cooker, kita nak masak nasi. So sekarang ni kita akan pasang balik cover ni, kemudian kita boleh onkan inverter. Cover tadi saya dah pasang, sekarang ni kita boleh onkan breaker. Kemudian kita onkan inverter. Switch untuk onkan inverter ada dekat sini. Inverter dah nyala. Bunyi beep tu normal. Kita tunggu sampai lampu oren dekat sini menyala, bermaksud kita dah ada AC output lah. Okey, dah nyala. Bila lampu dia dah nyala, dekat bahagian kita punya soket ni dah ada power, kita dah boleh mula masak nasi. Saya akan onkan dulu rice cooker ni. Kalau kita tengok berapa kita punya load sekarang ni, power daripada rice cooker. Power yang digunakan rice cooker sekarang ni, power 600 watt. Bila power dah tinggi ni, inverter pun dia akan mula panas sedikit dan kipas ni akan berpusing lah. Itu normal. Untuk bateri sebenarnya saya kena tukar dekat sini. Dia default SLA, saya kena tukar kepada lithium ion phosphate. Default adalah gel. Enter L04. Dekat sini dia akan keluar Li untuk bateri lithium. Kalau kita tengok power rating pada rice cooker ni pun 600 watt. Jadi betul lah bacaan yang kita dapat dekat inverter tadi 600 watt. Tentang output inverter tadi tuan-tuan, 1500 watt tu bagi saya sudah mencukupi kalau setakat load kita ni rice cooker, blender, peti ais, dan dalam kereta tu pun saya ada satu peti ais menggunakan DC. Yang tu kita tak gunakan inverter, dia direct DC saja. So depan ni kalau kita nak gunakan inverter ni mudahlah sebab kita boleh gunakan peralatan elektrik yang biasa, rice cooker, blender ataupun apa-apa lagi yang kita nak. Tapi power maksimum inverter ni cuma 1500 watt. Tapi saya rekomenkan guna hanya sekadar 1000 watt sahaja untuk kita panjangkan jangka hayat inverter ni. Dan lagi satu, kita dalam situasi off grid ni, kita ada kapasiti bateri yang terhad, jadi kita kena jimatkan juga penggunaan tenaga. Sementara nak tunggu nasi masak, kita tengok dalam keadaan dalam kereta ni. Planning saya, inverter tu saya akan pasang dalam kereta ni. Sebelah sini tak muat, mungkin kita akan pasang sebelah sana. Bateri saya keluarkan, kita gunakan tadi tu, bateri yang sama yang saya gunakan dalam kabin ni. Untuk DC to DC charger dan MPPT solar charge controller ni, saya pernah mention sebelum dalam video yang sebelum ni, benda ni ada masalah sikit dan saya sedang cari dia punya solution. Kalau benda tu masalah tu boleh selesai, kita akan teruskan guna SRNE DC to DC charger dan MPPT solar charge controller ni. Dan ni pula kita punya mini power box 12 volt. Kita ada cigarette lighter port, kita ada USB, kita ada Type A dan juga Type C, 3 Type A dan 3 Type C.
Setiap USB output ni adalah 45 watt. Kita dah test sebelum ni. Ini cuma meter. Dan dekat atas ni ada lampu lah. Sekarang ni saya tak dapat nak on sebab bateri ada dekat luar. Kita tengah masak nasi tu. Okey. Tadi power kita tengok, power dia adalah 600 watt. Dan untuk kita masak nasi ni tuan-tuan, dia cuma ambil masa 15 minit saja. Walaupun power tinggi 600 watt, tapi masa yang diperlukan untuk masak hanyalah 15 minit saja. Ada kuis untuk tuan-tuan hari ni. Cuba tuan-tuan kira berapakah jumlah penggunaan tenaga oleh rice cooker ni. Berapa watt hour? 600 watt, masak selama 15 minit. Untuk tutorial kita tentang sistem kuasa solar off-grid nanti pun, kita akan mulakan dengan inverter ni. Bagi saya ni satu permulaan yang baik lah, sebab kita gunakan inverter 12 volt, harga yang murah. Bateri pun cuma satu saja tuan-tuan perlukan untuk tuan-tuan belajar nanti. Kemudian bila kita dah semakin advance, baru kita pergi pada sistem 24 ataupun kita terus kepada sistem 48 volt. Untuk tuan-tuan dapatkan inverter ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah. Saya letakkan link untuk tuan-tuan buat pembelian. Dan stok inverter ni akan sampai dalam 3-4 hari lagi dia akan sampai. Buat masa ni dalam status pre-order, barang dah sampai saya akan start shipping lah. Harga dalam 1000 lebih saja, tuan-tuan dah dapat complete set. Dah ada solar charge controller, dah ada inverter, dah ada battery charger, dah ada ATS, semua dah ada tuan-tuan. Saya rasa kita tak perlu lagi buat sistem berasingan, solar charge controller berasingan, inverter berasingan. Sebab kadang-kadang kita susah dapat yang berkualiti. Dan yang kedua, kos lebih rendah kalau kita gunakan all-in-one inverter ni. Bila saya dah pasangkan inverter ni dalam kereta ni nanti, lebih mudah lah. Maksudnya sebelum saya nak keluar camping, saya akan sambungkan AC cord, saya akan charge dulu bateri. Kemudian sepanjang perjalanan kita akan top up daripada kita punya DC to DC charger. Dan kalau kita nak pasang solar panel pun boleh, tak ada masalah. Dan selepas kita pasang inverter tu, kita akan ada dua solar charge controller. Satu daripada all-in-one inverter dan lagi satu dalam kita punya DC to DC saja ni. Sebab ni adalah 2-in-1 DC to DC saja dan MPPT solar charge controller. So kita boleh ada dua solar charge controller dalam sistem ni nanti. Hari ni saya dekat Camp Anugerah Alam, kawasan Semenyih, tak jauh lah dengan rumah, lebih kurang dalam 30 km daripada rumah. Kawasan yang memang dekat lah. Sini nak masuk memang agak mencabar sikit, memang jalan off-road, ada bukit tinggi. Dan saya rasa kalau hujan, tayar biasa mungkin takkan lepas lah. Dia kena tayar off-road ataupun tayar AT lah boleh masuk ke sini. Kebanyakan yang masuk sini, kebanyakan memang pick-up truck lah, 4x4. Sini sungai tak dalam, agak cetek, sesuai lah untuk budak-budak nak mandi. Kita pun tak risau sangat nak biarkan diorang mandi sebab sungai agak cetek dan luas. Bersih jugalah. Dia salah satu kelebihan bila kita pergi campsite wild ni ataupun semi wild. Satu, orang tak ramai. Yang kedua, air lebih bersih, lebih cantik lah. Sebab campsite wild ni biasa berada di kawasan sebelah atas sikit. Selalunya bersih lah. Tadi ada orang baru balik tadi. Ada satu tim yang camping dekat sini. Saya pun tak berjalan lagi sampai ke bawah ni. Kat sini nampak macam ada waterfall. Memang nampak cantik juga. Tapi ni kalau untuk budak-budak agak bahayalah. Untuk orang dewasa mungkin okey. Memang laju. Atas tadi air cetek, slow. Sini bawah ni laju sikit lah. Plan saya akan datang semula ke tempat ni untuk camping pula lepas ni. Bagi saya kawasan ni agak cantik, menarik. Orang pun tak ramai. Next time insyaAllah kita akan camping. Mungkin 3 hari 2 malam ataupun 4 hari 3 malam. Sambil kita testing peralatan-peralatan solar di situ saja, lampu apa semua, kita akan buat testing semasa camping. Bagi saya lebih real lah sebab saya pun camping juga dan saya share dengan tuan-tuan cara untuk set up sistem power untuk camping. So kita terus test. Jadi bukanlah sekadar konten saja sebab saya memang perlukan peralatan-peralatan ni. Saya pun camping juga, bawa anak-anak camping. Dan lagi satu, untuk kerja saya pun, untuk kerja-kerja pemasangan solar off-grid dekat site pun, situasi yang sama juga. Tempat tu memang tak ada power. Kita perlu bawa power station dan juga kita kena bawa bateri lah. Dan ada juga site-site pemasangan yang perlukan kita untuk camping. Memang tak ada hotel kawasan-kawasan tu. So memang kita bawa kemah. Jadi memang perlukan power lah. Okay, nasi pun dah masak. Oh, jatuh. Okey tuan-tuan, nasi pun dah siap.
lauk semua dah siap, dah masa untuk makan lah. Okey tuan-tuan, untuk inverter ni kita akan ada pelbagai tutorial. Salah satu untuk pemasangan dalam kereta ni dan lagi satu untuk tutorial sistem off grid untuk rumah kebun. Okey, inverter yang sama juga. So nanti saya akan share lah video-video tu. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.